kelas muzik. Wah, dia jual ni makanan. So ini adalah jambatan tanpa ruli. Tu serba sedikit. Jambatan lama tanpa ruli telah dibina tahun 1930 oleh jurutera British, sentiasa rosak akibat banjir. Seorang gadis tempatan yang cantik bernama Selungkul dikorbankan untuk menenangkan Tambu Aka. Dia dimasukkan ke dalam sebuah tajau dan ditanam hidup-hidup di bawah tiang pertama jambatan. So jambatan ni telah dirasmikan oleh Datuk Madius Tangau. Baik-baik. So ini adalah tempat Persatuan Seni Budaya Tuaran. Dekat sini, so kita boleh cubalah peralatan muzik. Yang ini adalah sebuah pokok tua. Mungkin kalau pokok tua ni boleh bercakap, dia boleh menceritakan sejarah tanpa ruli. Dia adalah saksi. Cuaca agak panas hari ni, alhamdulillah. Nanti kita akan ambil gambar. Katanya dia ditanam di tiang yang pertama. Tiang yang pertama tu ditanam. Mana? Tu, baca dulu. Seorang gadis tempatan yang cantik. Dimasukkan ke dalam sebuah tajau. Di bawah tiang pertama. Tiang pertama yang turut. Yang dicorak-corak tu kot mungkin. So inilah dia jambatan tanpa ruli antara tempat wishlist. Tempat wishlist saya pada kecil nak pergi sini. Alhamdulillah akhirnya tercapai. So itulah dia punya sungai. Wah, ni kalau terbangkan drone cantik ni. Cari pot sorok sikit. Kalau jauh tu mungkin tempayan. Kalau jauh tu bojong ke. Aku tahu bijau botol. Bijau botol. Pastikan botol tu. Oh, agak panjang jambatan ni. 1.6 kilo. So just put that little phone away and live for real today. Sebab tu motor tak boleh naik atas ni. So ni adalah ikan bilis RM10, setengah kilo. Itu RM15. 20 kilo. Apa lagi? Kalau RM10 3 paket 20. Boleh campur. Ikan bilis tawar. Yang tahu ada garam langsung. Ada garam.
Ikan masin. Oh, udang kering. RM25 setengah kilo. Ini setengah kilo. 15. Ada yang tak apa. Ada kopi. Yang kecil. 3 paket 20. Ya, boleh tambah. Tu mata. Lalu. Oh, kau beli juga? Nak? Tak, nanti dulu. Beli. Aku nak cari yang tempat lain. Satu je. Mana-mana lah. Oh, ni juga Ni mata biru juga. Mata dia biru ke? Mata dia Ya, biru. itu mata biru dia besar sikit lah. Baju. Masa dia hidup lah mata biru. Ni dah ni dah kering Dah macam kering, mana. jadi mata coklat. Bila dia rumah terbalik, itulah kawasan-kawasan dia. Ni tempat daftar masuk. So tempat daftar masuk dia, saya ada baju RM12, 3 tahun ke bawah free of charge. 3D Museum RM23 free of charge. Peraturannya hanya di kawasan luar rumah sahaja dibenarkan mengambil gambar. Pengunjung tidak dibenarkan guna kamera atau alat perakam video di rumah terbalik. Nanti kena denda RM100. Itu je lah. So lupa ini tempat daftar masuk. So tu nampak ada kereta kancil kat dalam tu. Terus macam mana? Dah cukup. So memang peraturan dia macam tu lah. Kalau didapati dia ditangkap, akan didenda RM100. Kita akan ikut jalan Kiulu untuk pergi ke Ranau. So katanya dekat area Kiulu tu ada tempat pusat pelancongan yang orang jarang pergi. Jadi kita tengok macam mana. Jadi berbual-bual dengan penduduk Sabah dekat Kampung Uli tadi tu. Dia kata ada tempat-tempat yang menarik di sana yang orang pun jarang pergi. Tempat dia tak terlalu jauh dan jangan risau tentang minyak sebab tak jauh pun nak ke Kundasang. Nani? Okey, ada 15, 35 tapi yang kena pesak sekejap lah. Siap pasang? Ya, pasang sekejap. Siap pasang dan siap lipat. Nanti kalau kita keluar, nanti biasa kalau hari Minggu memang ramai orang. Tidak juga ni. Mesin putih lah. Jarang sikit. So siap pondok. So air deras. So sekarang ni baru lepas hujan sebenarnya. Baru lepas hujan. Jadi air macam ni lah. Kalau tak air hijau lagi ni.